Halo, good morning. Good morning. Hari ini hari ketiga kita. Kita akan pergi ke Asakusa dengan Akihabara. Lepas Dan tu, petang kita akan shopping dekat Shinjuku. Sebenarnya itinerary Shinjuku esok dengan Shibuya, tapi Tak awalkan sebab sendiri sebab dah sendiri macam kan. itinerary dia dah bercampur dah. Dia cari ikut suka hati kita orang lah, macam tu. Tapi still ikut itinerary list tu lah, mana tempat-tempat kita nak pergi cuma. Sekarang suhu berapa? 3 darjah dia Celsius. hari ni macam chill sikit lah. Chill sikit, okay. Since ada sun lah. So dia macam tak terlalu sejuk sangat dekat pagi. Sama. Langit pun cerah. Nampak biru cantik. So tadi kita orang pergi so Airbnb cloudy. sana. So, kita orang tengah berjalan nak pergi ke train station. Train station about 5 minutes macam tu kot berjalan kaki. Ni dah sampai dah. Yes, depan je. So sekarang kita pun pergi dah kedai. Orang pergi kerja. So, let's go. Bye. Sumimasen. Oh, lah. Sekarang kita orang berada di Asakusa Street. Kiri. Aman tu cantik bodoh. Cheers. Sekarang kita orang masih berada di Asakusa. Kita orang baru lepas makan Gyomon ramen, halal ramen. Situ ada surau, so solat sekali semua. Dan sekarang kita orang menuju ke Akihabara. Akihabara ni more famous on anime. Benda-benda majalah-majalah. Ya, majalah-majalah lah. Okay, bye. Sekarang kita berada di Akihabara. So, sekarang makin sejuk sebab nak malam dah. Okay. Ya. Kalau malam, so harga semacam malam makan ada. Sakamoto. Jadi apa? Jadi murah lah. Ni cute. Sekarang kita orang berada dekat Big Camera. Kamera ni banyak jual barang electricity. Sekarang kita orang kat level kamera. Oh, ada Fujifilm. Sekarang kita orang berada dekat Shinjuku. Shinjuku ni famous untuk orang shopping. So banyak brand, ada Uniqlo, GU, ABC Mart, ni Kinokuniya. Ramai tu. Macam dekat Shibuya.